strawberry butter cookies. Berlemak manis-manis je tu, memang sedap korang. Jom kita buat. Bahan dia tak banyak pun. Okay, ini je bahan-bahan dia. First kali kita masukkan butter, icing sugar, and then kita blend sampai dia kembang bertukar jadi colour putih tau. Isi vanilla, kuning telur. Okay, blend lagi. Butter tu jangan blend sekejap, jangan lama sikit. Tepung gandum, tepung jagung, baking powder, ayak, masukkan sikit demi sedikit. Okay, dah siap. Simple je kan bahan-bahan dia. Ini kita masuk, kita pakai nozzle. Nozzle ni dekat caption saya ada tulis. Okay, kita letak dekat baking paper. Lepas kita bakar dalam oven selama 20 ke 20 minit. Atasnya saya letak filling strawberry. Kalau suka blueberry, boleh tukar kepada blueberry. Okay, dah siap. Jom kita packing. Jangan lupa buat tau untuk bulan raya nanti. Bye.